Mengejutkan, bintang La Liga ini boleh bermain untuk Malaysia. Nilai cecah €30 juta. Dunia bola sepak Malaysia sekali lagi dikejutkan dengan pelbagai spekulasi yang menghangatkan media sosial. Kali ini, tumpuan diberikan kepada seorang pemain yang sedang beraksi di La Liga Sepanyol dan dikatakan mempunyai kaitan yang membolehkannya beraksi bersama Harimau Malaya. Lebih mengejutkan, nilai pasaran pemain tersebut dilaporkan mencecah sekitar €30 juta, menjadikannya antara pemain paling bernilai yang pernah dikaitkan dengan skuad kebangsaan Malaysia. Walaupun belum ada sebarang pengesahan rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia atau pemain itu sendiri, khabar angin ini sudah cukup untuk mencetuskan perbincangan hangat dalam kalangan penyokong bola sepak tempatan. Ramai yang mula membayangkan bagaimana hebatnya skuad Harimau Malaya sekiranya pemain bertaraf La Liga benar-benar memilih untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia semakin serius dalam usaha memperkukuhkan pasukan kebangsaan. Program pencarian pemain warisan menjadi antara strategi utama untuk meningkatkan kualiti skuad. Pendekatan ini bukanlah sesuatu yang baharu kerana banyak negara lain turut melakukannya dengan jayanya. Malaysia sendiri telah memperoleh hasil positif apabila beberapa pemain warisan berjaya memberikan impak besar kepada pasukan. Kehadiran pemain yang beraksi di Liga Utama Eropah bukan sahaja meningkatkan kekuatan pasukan, malah turut membawa pengalaman yang sangat berharga. La Liga dikenali sebagai antara liga terbaik di dunia yang menghimpunkan ramai pemain bertaraf antarabangsa. Bermain setiap minggu menentang kelab-kelab besar seperti Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid dan Sevilla pastinya memberikan pengalaman luar biasa kepada seseorang pemain. Jika benar pemain bernilai €30 juta ini layak mewakili Malaysia, ia akan menjadi satu sejarah baharu dalam bola sepak negara. Nilai pasaran yang begitu tinggi menunjukkan bahawa pemain tersebut berada pada tahap yang sangat kompetitif. Nilai itu biasanya diberikan kepada pemain yang konsisten mempamerkan prestasi cemerlang, memiliki kemahiran teknikal tinggi serta menjadi aset penting kepada kelab mereka. Ramai penyokong mula bertanya sama ada pemain ini benar-benar mempunyai hubungan darah dengan Malaysia. Mengikut peraturan FIFA, seseorang pemain boleh mewakili sesebuah negara jika memenuhi syarat tertentu seperti kelahiran, keturunan ibu bapa atau datuk nenek, atau memenuhi syarat pemastautin yang ditetapkan. Oleh itu, setiap kes perlu dinilai secara teliti sebelum seseorang pemain boleh didaftarkan secara rasmi. Fenomena pemain warisan semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. Negara-negara seperti Jepun, Indonesia, Maghribi dan beberapa negara Eropah telah memanfaatkan peluang ini untuk memperkukuhkan pasukan masing-masing. Malaysia juga dilihat tidak mahu ketinggalan dalam usaha mencari pemain berkualiti yang mempunyai pertalian dengan negara ini. Sekiranya pemain tersebut benar-benar bersetuju menyarung jersey Harimau Malaya, impaknya bukan sahaja dirasai di atas padang, malah mampu meningkatkan keyakinan seluruh pasukan. Kehadiran pemain berpengalaman dari Liga Elit Dunia mampu menjadi contoh terbaik kepada pemain muda tempatan untuk meningkatkan tahap permainan mereka. Dari sudut taktikal pula, seorang pemain yang beraksi di La Liga biasanya mempunyai kefahaman permainan yang sangat tinggi. Mereka terbiasa dengan tempur permainan pantas, kawalan bola yang kemas, disiplin taktikal serta kemampuan membuat keputusan dalam situasi yang mencabar. Semua elemen ini amat diperlukan bagi membantu Malaysia bersaing dengan pasukan terbaik Asia. Penyokong juga mula membayangkan kombinasi pemain tersebut bersama tonggak utama Harimau Malaya yang sedia ada. Bayangkan jika beliau bergandingan dengan pemain-pemain utama negara dalam satu kesebelasan yang mantap. Sudah tentu Malaysia mampu memberikan saingan lebih sengit dalam kelayakan Piala Asia, Piala Dunia dan kejohanan serantau. Namun begitu, semua pihak perlu bersabar. Tidak semua khabar angin akhirnya menjadi kenyataan. Banyak faktor perlu dipertimbangkan termasuk status kelayakan FIFA, keinginan pemain sendiri, komitmen bersama kelab serta proses dokumentasi yang kadangkala mengambil masa agak panjang. Selain itu, pemain yang sedang beraksi di Liga Utama Eropah biasanya mempunyai jadual yang sangat padat. Mereka perlu memberi tumpuan kepada aksi liga domestik, kejohanan piala,
pertandingan Eropah serta tugasan antarabangsa jika masih bersama negara asal mereka. Oleh itu, sebarang keputusan untuk bertukar pasukan kebangsaan bukanlah sesuatu yang mudah. Walaupun begitu, perkembangan ini menunjukkan bahawa bola sepak Malaysia kini semakin dipandang serius. Jika sebelum ini sukar membayangkan pemain bertaraf Eropah dikaitkan dengan Harimau Malaya, kini situasinya semakin berbeza. Prestasi Malaysia yang semakin meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini berjaya menarik perhatian ramai pemain yang mempunyai pertalian dengan negara ini. Nilai 30 juta euro juga menunjukkan bahawa pemain tersebut berada dalam kelompok pemain elit. Tidak ramai pemain Asia Tenggara yang memiliki nilai pasaran setinggi itu. Sekiranya beliau benar-benar menyertai Malaysia, ia bakal menjadi antara perpindahan antarabangsa paling sensasi dalam sejarah bola sepak negara. Dari sudut komersial pula, kehadiran pemain bertaraf La Liga mampu meningkatkan populariti Harimau Malaya di peringkat antarabangsa. Liputan media dunia terhadap Malaysia dijangka meningkat, sekaligus membuka peluang kerjasama, penajaan dan pembangunan bola sepak yang lebih besar. Bukan itu sahaja, kehadiran pemain seperti ini juga boleh memberi inspirasi kepada generasi muda Malaysia. Kanak-kanak dan remaja akan melihat bahawa mereka juga mampu mencapai tahap tertinggi dalam bola sepak sekiranya bekerja keras dan mempunyai disiplin yang tinggi. Ramai pemerhati bola sepak berpendapat bahawa pembangunan pemain tempatan tetap perlu menjadi keutamaan. Pemain warisan hanyalah pelengkap kepada sistem yang kukuh. Gabungan pemain tempatan berkualiti dengan pemain warisan berpengalaman merupakan formula terbaik untuk memastikan Malaysia terus berkembang dalam jangka masa panjang. Sekiranya segala proses berjalan lancar dan pemain tersebut benar-benar menyertai Harimau Malaya, jurulatih pastinya mempunyai lebih banyak pilihan untuk merancang strategi. Persaingan dalam skuad juga akan menjadi lebih sihat kerana setiap pemain perlu membuktikan kemampuan mereka untuk berada dalam kesebelasan utama. Penyokong kini hanya mampu menunggu perkembangan rasmi daripada pihak berkaitan. Selagi belum ada pengumuman rasmi, semua laporan ini harus dianggap sebagai spekulasi. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa kemungkinan melihat seorang pemain La Liga bernilai 30 juta euro menyarung jersey Malaysia merupakan sesuatu yang sangat mengujakan. Apapun keputusan akhirnya nanti, satu perkara jelas, bola sepak Malaysia kini sedang bergerak ke arah yang lebih positif. Usaha memperkukuhkan skuad, meningkatkan kualiti pemain dan bersaing di pentas antarabangsa semakin mendapat perhatian. Penyokong juga menunjukkan sokongan luar biasa terhadap setiap perkembangan yang melibatkan Harimau Malaya. Sekiranya impian ini menjadi kenyataan, Malaysia bukan sahaja memperoleh seorang pemain bertaraf dunia, malah menghantar mesej jelas bahawa Harimau Malaya semakin bersedia untuk mencabar pasukan-pasukan terbaik di Asia. Dengan gabungan bakat tempatan, pemain warisan dan perancangan yang sistematik, masa depan bola sepak Malaysia kelihatan semakin cerah. Kini, persoalan terbesar masih belum terjawab. Adakah bintang La Liga bernilai 30 juta euro itu benar-benar akan memilih Malaysia? Atau semua ini sekadar spekulasi yang akan berlalu begitu sahaja? Jawapannya hanya akan diketahui apabila pengumuman rasmi dibuat. Sehingga hari itu tiba, penyokong Harimau Malaya pasti akan terus mengikuti setiap perkembangan dengan penuh debaran dan harapan agar impian melihat seorang bintang La Liga beraksi bersama Malaysia akhirnya menjadi kenyataan.